Satu lagi pot syurga seafood dan syurga steamboat yang aku jumpa dekat Penang, harga agak murah. Steamboat sini memang viral, memang gila-gila dia punya seafood. Sebab apa weh, Han tengok dia punya udang macam mana besar-besar bah. Yang bestnya dekat steamboat sini, hampa boleh makan semua unlimited. Jom aku bawa hampa terjah dekat Mr. Bird Steamboat Tanjung Bunga. Kali ni depa dah renovate ala-ala garden sikit. Nak makan syabu-syabu dekat sini unlimited weh, ambil lah banyak mana pun. Ketam, oyster semua hampa boleh suruh staff depa bakar dekat sini, ada stesen bakar. Makan kuih pau, dimsum semua ada dekat sini, kukuh je sendiri. Hak berbola ni macam-macam jenis ada, hampa tak suruh kalut lah. Dengan satu harga hampa bayar, hampa boleh makan semua ni unlimited. Serius lah weh, ikan salmon unlimited, itik smoke pun unlimited. Dan tengok udang dia letak besar-besar bah, lepas tu ketam dia pun elok. Bahagian perapan pula macam-macam jenis perapan ada dekat sini. Bestnya sos sukiya pun ada dekat sini tau, boleh makan dengan syabu-syabu. Ayak kelapak pun ada tang ni weh. Hampa save video ni siap-siap, lepas tu hampa teman lah aku makan macam biasa. Tom yum dia memang the best, sebab ni kali kedua aku main tau. Han nampak tak sambil Han duk bersteamboat, lepas tu sambil duk membakar kan. Han tengok vibe belakang tu macam ala-ala Avatar. Inilah yang paling aku suka skillet. Tadi aku suruh staff dia bakar, sedap betul kan. Dah cakap dekat sini syurga seafood, macam-macam jenis seafood ada. Satu-satunya tempat oyster yang aku boleh terima dekat sini. Abang dia punya sedap dengan tak hanya sampai terangkat punya pinggan weh. Udang besar-besar bah yang kita masak tadi tu Han tengok lah. Tapi aku makan dengan sos sukiya, ya Allah punyalah sedap. Salmon grill with sos sukiya, ya Allah mantap sekali. No wonder lah kedai dia ramai. Memang dia cakap perapan dekat sini sedap-sedap. Ayam daging dia semua sempoi. Dekat sini ada tom yum dengan sup, hampa boleh pilih lah, suruh staff dia tambah. Duk pening-pening pilih sos dekat sini, ada macam-macam jenis sos, Han pilih je. Daripada kata ayam asam lah, sos hijau, sos cheese, macam-macam ada. Jangan lupa lempak-lempak syabu-syabu nah. Pun unlimited, makan dah suka hati banyak mana Han nak makan. Sampai perut ke depan bulat pun tak apa. Tak ada siapa marah selagi Han tak membazir. Dahsyat, aku memang kagum betul dengan orang yang buat steamboat ni. Kalau apa nak tahu snow crab ni 300 je weh. Aku on sendiri tak, sebab aku nak rasa lah ketam ni rasa macam mana. Boleh lah nak tonton dengan kawan, 300 je. Kalau apa nak tahu kaki king crab dekat sini antara yang termurah tau, 2 kilo lebih, baru 400 lebih. Tak dapat tau dekat tempat lain. Kuih pau dengan dimsum yang tadi aku kukuh itu, salted egg yang ni pun hampa kena mai try lah. 5 biji aku tibai sorang-sorang weh. Ayak pula macam-macam jenis, macam station ada dekat sini. Lepas tu bingsu pun ada. Sumpah ni steamboat yang paling best aku sampai. Siapa yang tak pernah sampai lagi kat sini, serius hampa kena cuba, jangan berterjah tau.